Hai, Cikgu Mau. Hai, Cikgu Mau ni. Aku ni dah lama bujang, Cikgu Mau ni. Cikgu Murni, Cikgu Murni, kalau kau kahwinlah dengan aku, uang ni semuanya aku serahkan dengan kau. Amboi manisnya kau, tak ubah macam dana aku, sayang. Aduh, nyawa. Assalamualaikum. Siapa pula tu? Orang sedang basmara, macam-macam yang datang. Labu, Labi. Encik. Lekas betul. Lihat siapa yang bawa. Baik, Encik. Nanti. Labu di sini, Labi turun sendirian. Baik, Encik. Apa khabar, Encik? Khabar baik. Dah makan? Sudah. Labu, aku nampak ada dua orang di tanah. Dia bilang dia dah makan. Ada dua orang di tanah, Cik. Dia bilang dia dah makan. Aku tahu dia di tanah. Takkan dapat bumbu. Pergi tanya, apa dia mau? Bahalul. Apa dia mau, Bahlul? Bahalul. Encik, mau apa, Encik? Kami berdua ni datang nak minta derma. Oh. Dia datang nak minta derma. Dia datang minta derma, Cik. Derma? Derma apa? Derma apa, Labi? Derma apa, Encik? Derma anak yatim. Oh, saya kenal. Derma anak Muhammad yatim yang tinggal di belakang masjid tu. Nanti. Bukan anak Muhammad yatim. Anak yatim, anak yang kehilangan ibu bapa. Oh, anak yang kehilangan ibu bapa tu anak yatim, Encik? Betul. Maafkan saya, Encik. Dulu saya tak pergi sekolah. Apa? Derma anak yatim, anak yang kehilangan ibu bapa. Derma anak yatim, Cik. Anak yang kehilangan ibu bapa, Cik. Kenapa kau menangis? Pergi tanya laki-laki perempuan. Labi, laki-laki ke perempuan? Encik berdua ni laki ke perempuan? Tak sampai tak kenal laki-laki dan perempuan. Tentulah kami ni laki-laki, Encik. Laki-laki ya? Maafkan saya, dulu saya tak sekolah. Oh, tak apa. Dia bilang dia laki-laki. Dia bilang dia laki-laki, Cik. Labi tak tahu, jangan-jangan dia pondan tak? Pondan. Beritahu aku demam. Labi, Pak Haji demam. Tadi duduk elok-elok ni dah demam. Mula. Pak Haji betul-betul demam tak? Ada. Oh. Encik, sebenarnya Pak Haji tak demam, tapi dia suruh bilang dia demam. Pak Haji, Labi dah pecah lubang, Cik. Jiwa kau punya Labi. Takkan aku mati mau kau tahu. Habis aku nak buat. Semua kena aku. Kenapa kau di sini, setan? Sudah saya silakan lagi. Labi, kalau tak saya suruh nak mari tengok. Cik, silakan naik, Cik. Biliknya di ujung, Cik. Oh, baik. Assalamualaikum, Tuan Haji. Tuan Haji. Waalaikumsalam. Silalah masuk, Cik. Duduklah di sebelah saya ni. Labu. Baik, Cik. Ambilkan kursi buat Encik ni. Baik, Cik. Tuan-tuan ni datang nak menjalankan derma anak yatim piatu ya. Benar, Tuan Haji.
Bagus. Bagus kita tolong anak yatim. Saya ni lebih yatim daripada anak yatim. Yatim yang macam mana Tuan Haji? Bapak dah mati. Mak dah mati. Isteri saya baru mati. Encik jangan lupa goyang, Encik. Kan lagi bagus tuan carikan dah, bagikan dengan saya. Tuan Haji orang besar. Yang nak dicarikan di rumah ni anak-anak kecil Tuan Haji. Oh, anak kecil. Alah, Bu. Baik, Cik. Ambilkan duit aku di kocek tu. Baik, Cik. Ada RM1 dah, Cik. RM1? Bagus. Berikan sama Encik. Jangan lupa goyang, Cik. Sedikit saja Tuan Haji. Kan anak kecil. Anak kecil tak boleh banyak menyimpan duit. Aduh. Cikgu-cikgu sekalian, hari ini kita mendapat pungutan derma sebanyak 750. Tidak termasuk Cikgu Sudar dan Cikgu Maun. Saya harap mereka itu pulang, dia akan membawa 1-200 lagi. Itu pun dia sampai. Cikgu Sudar, berapakah pungutan cikgu hari ini? RM1 Cikgu. RM1? Mengapa kebanyak sangat? Entahlah Cikgu. Celaka punya Haji Bakil. Dia bilang budak-budak tak boleh pegang duit banyak-banyak. Haji Bakil? Cikgu Sudar, saya tak percaya Haji Bakil boleh menderma sebanyak itu. Sumpah, wallah Cikgu Murni. Kalau Cikgu tak percaya, tanya Cikgu Mahun. Memang benar, Cikgu. Haji Bakir tu pelokek. Tak hidung masin. Saya tak percaya. Saya tak percaya sama sekali. Baiklah. Besok saya sendiri akan ke rumahnya. Boleh, saudari. Betulkah ini rumah Tuan Haji Bakir? Oh, ya. Ini memang rumah Tuan Haji Bakir. Dan saya, anaknya. Bapaknya ada di rumah tak? Bapak saya? Nanti saya tanya pada orang gaji saya, ya. Silakan. Labu! Ini orang gaji saya pada malas. Labu! Apa kau nak, Labi? Cuba kamu tengok bapak aku ada di rumah tak? Bapak kau? Bapak kau kan dah mampus. Kau ni sampai tak boleh pakat langsung. Maafkan saya, Encik. Sebenarnya saya ni bukan anak Haji Bakil. Saya orang gajinya. Orang gaji. Iya, ada apa, Encik? Saya datang ni nak minta derma. Oh, derma. Labu. Bilang sama Pak Haji orang datang nak minta derma lagi. Derma lagi.
Demam lagi lah Pak Haji aku ni. Cik. Oh, Cik. Cik. Oh, Cik. Ada saja. Ada orang datang tak terima, Cik. Alah, datang pula dalam aku. Ada aku kata. Demam lagi Pak Haji aku ni. Datang pula dalam aku. Cik dengan kasut. Datang pula dalam aku. Alah, datang pula dalam aku. Sembuhkan aku lah, Bu. Baik, Cik, baik. Sembuhkan aku lah, Bu. Baik, Cik, baik. Alah, lekas kau beritahu. Dengan dia aku demam. Aduh. Labi, Pak Haji demam. Tadi duk elok-elok main gramafon tahu-tahu dah demam. Alamak, Labi. Cik, Labi dah macam program, Cik. Ha? Cilaka punya Labi. Sekali aku rasin nanti. Baru dia tahu. Habis apa saya nak buat, Cik? Makan aku habis. Alah. Sudah sampai hukum Tuhan. Ha? Aku demam bukan mati lah. Baru. Tegas kau beritahu dengan dia. Kau tak percaya sulit atas dia. Labi, kalau orang tak percaya, suruh naik ke atas. Encik, silakan naik, Encik. Terima kasih. Encik. Yang itu biliknya. Silakan masuk, Cik. Cik, saya ni demam. Demam terkejut. Demam terkejut? Dah berapa lama Tuan Haji ni demam? Dah lama, Cik. Dengan kulit, dengan jam aja. Dah 3 tahun, Cik. 3 tahun? Kalau tak salah saya, baru-baru ni saya jumpa dia dekat kedai. Betul tak, Cik? Barulah merasa sedikit kebal badan aku ni. Nasib baik Cik lekas datang. Kalau tidak, golah Pak Haji saya ni. Kau minta aku mati? Tidak. Kami berdoa biar Cik panjang umur. Kalau Cik nak mati, Alhamdulillah. Cik Murni. Cikgu datang kemari nak minta derma anak yatim ya? Begitulah maksud saya, Tuan Haji. Oh, kita mesti tolong. Wajib kita mesti menolong. Sebab mereka tak ada siapa lagi dalam dunia. Bukankah begitu, Cikgu? Oh, Tuan Haji sungguh bertimbang rasa. Lagu, Saja. mari. Berapa harus aku nak bagi derma anak yatim? RM100 cukuplah, Cik. 100 ringgit. Kau buat malu dengan aku? Orang kenal aku siapa? Haji Bakir. Kapal di laut, gedung di darat. Bukan macam kau, miskin, muka kelabu. Silakan. Cikgu Murni. Rumah besar, orang gajian ada. Uang banyak, motor kapal. Cikgu, berapa saya nak bagi derma anak yatim? Itu terserah pada Tuan Haji. Ini derma saya. Terima derma saya. RM1.000 dari Haji Bakir. Budak-budak tak boleh pegang duit banyak-banyak, Cik. Budak-budak yang boleh pegang duit banyak sebab dia tidak tahu kira. Kalau kau pegang duit, kau joli habis hartaku. Lekas kau ambil air kopi, berikan kepada Cikgu Murni aku. Baik, Cik. Amboi, muka Cikgu Murni, muka rezeki tahu.
Betul ke Tuan Haji? Iya. Saya pandai lihat tangan. Boleh saya lihat? Lihat. Bu Ratmi mengatakan ada seorang lelaki betul-betul cinta dengan Cikgu Murni. Laki-laki yang macam mana Tuan Haji? Orangnya separuh umur, tapi bukan tua tau. Orangnya insting. Orangnya kaya. Ada rumah besar, ada uang banyak, kekayaannya kapal di laut, gedung di darat, ada motoka. Motokanya buruk. Tapi kalau urat ni dengan urat ini bertemu, sudah tentu bertukar dengan kereta baru.